Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan hasil karya seni hot kopi digital berdasarkan peribahasa Melayu iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sebelum pergi lebih dalam, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Syaril, Ikmal dan juga Ifah. Baiklah, kita pergi kepada asal peribahasa. Saya serahkan kepada Ikmal. Seterusnya, asal peribahasa. Peribahasa ini berasal daripada pemerhatian masyarakat Melayu terhadap alam semula jadi. Buluh yang masih muda atau rebung mudah dilentur dan dibentuk, manakala buluh yang sudah tua menjadi keras dan sukar untuk diubah. Daripada situ, lahirlah peribahasa ini sebagai kiasan dalam kehidupan seharian manusia. Peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya membawa maksud bahawa proses pendidikan dan pembentukan sahsiah seseorang individu perlu bermula sejak usia yang masih muda. Hal ini kerana pada peringkat kanak-kanak mereka lebih mudah menerima ajaran, nasihat dan tunjuk ajar daripada orang sekeliling, terutamanya ibu bapa dan guru. Jika kita lihat dalam kehidupan seharian, kanak-kanak ibarat kain putih yang belum dicorakkan. Segala nilai, sama ada baik ataupun buruk, akan memberi kesan kepada perkembangan diri mereka. Oleh itu, sekiranya mereka dididik dengan nilai murni seperti hormat menghormati, bertanggungjawab dan berdisiplin sejak kecil, nilai tersebut akan menjadi sebahagian daripada diri mereka apabila dewasa nanti. Sebaliknya, jika seseorang itu hanya mula dibentuk ketika sudah dewasa, proses tersebut akan menjadi lebih sukar kerana sikap dan pemikiran mereka sudah tidak terbentuk. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan awal dalam mendidik seseorang individu. Kesimpulannya, peribahasa ini menekankan bahawa asas pendidikan yang kukuh sejak kecil sangat penting dalam melahirkan insan yang berakhlak mulia dan berjaya pada masa hadapan. Seterusnya, contoh penggunaan dalam ayat. Sebagai contoh, ibu bapa perlulah mendidik anak-anak dengan nilai yang baik sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Seterusnya, kami akan menerangkan proses menghasilkan seni chord ini. Pertama, kami memilih peribahasa yang sesuai dan ringkas iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Yang kedua, kami menukarkan peribahasa ini ke dalam tulisan jawi. Yang ketiga, kami menghasilkan reka bentuk chord kofi secara digital dengan susunan yang kemas dan simetri. Akhir sekali, kami memperkemaskan hasil agar lebih kreatif dan menarik. Baiklah, kita pergi kepada keunikan karya. Karya yang kami hasilkan ini menggunakan gaya hot kopi, iaitu salah satu bentuk tulisan hot yang terkenal dengan ciri-cirinya yang bersegi, tersusun dan berunsurkan geometri. Berbeza dengan gaya tulisan lain yang lebih lembut dan melengkung, hot kopi lebih menekankan garisan lurus serta susunan yang teratur. Keunikan utama karya ini terletak pada bentuknya yang kemas dan simetri. Setiap huruf disusun dengan teliti supaya menghasilkan satu komposisi yang seimbang dan harmoni. Walaupun nampak ringkas, sebenarnya gaya ini memerlukan ketelitian yang tinggi kerana setiap bahagian perlu disusun mengikut grid atau ruang tertentu. Selain itu, pemilihan gaya kofi juga mempunyai makna yang tersendiri. Bentuknya yang tegas melambangkan ketegasan dalam pendidikan, manakala susunannya yang tersusun pula menggambarkan kepentingan asas yang kukuh dalam membentuk sahsiah seseorang individu sejak kecil. Maka, secara keseluruhannya, karya ini bukan sahaja menonjolkan keindahan seni hot, malah turut membawa mesej yang mendalam selari dengan maksud
maksud peribahasa yang kami pilih. Jadi, bagi mempromosikan karya seni khot ini, kami telah menggunakan beberapa kaedah yang sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini. Antaranya ialah dengan memuat naik video ini di platform YouTube supaya dapat ditonton oleh orang ramai dengan lebih meluas tanpa mengira lokasi. Selain itu, kami juga berkongsi hasil karya ini melalui aplikasi seperti WhatsApp dan pelbagai media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Kaedah ini sangat berkesan kerana kebanyakan masyarakat kini aktif menggunakan media sosial dalam kehidupan seharian mereka. Dalam masa yang sama, kami turut memastikan penerangan yang diberikan adalah ringkas, jelas dan mudah difahami. Hal ini penting supaya penonton dapat memahami maksud peribahasa serta keunikan karya tanpa rasa keliru. Tambahan pula, penggunaan visual yang menarik seperti reka bentuk khot yang kemas dan susunan yang seimbang juga memainkan peranan penting dalam menarik perhatian penonton. Jadi, visual yang cantik akan membuatkan penonton lebih berminat untuk menonton sehingga habis. Sebagai kesimpulan, penggunaan platform digital dan penyampaian yang menarik merupakan antara cara yang terbaik untuk memperkenalkan seni khot kepada masyarakat, khususnya golongan muda. Okey, sebagai penutup, peribahasa ini menekankan kepentingan pendidikan awal dalam membentuk insan yang berkualiti. Kami berharap karya seni khot ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya mendidik generasi muda sejak kecil. Baiklah, sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. I just had to let you know you're